Pendapat Dr. Daniel, setiap buku agama kena ikut metodologi yang betul. Saya melihat dalam setengah buku ialah orang tulis buku ayat Quran, terus dia perkembangkan masuk ayat Quran. Baru ini ada influencer tulis buku Wanita Syurga, ditarik balik. Apa komen Dr. Daniel? Tulis buku Wanita Syurga, tujuannya baik kan? Nak cerita tentang ciri-ciri wanita syurga. Berikan contoh-contoh yang baik seperti Maryam, ada surah Maryam, isteri Fir'aun, Asia. Masya Allah, wanita-wanita yang baik, ciri-ciri yang baik tentang wanita ahli syurga terdapat di banyak tempat dalam Quran. Masya Allah, teruskan. Tiba-tiba influencer ini, apa namanya entah? Influencer ini, ya, nama apa dia? Aisyah. Dia tulis buku Wanita Syurga, kemudian dia tarik balik sebab ada ayat Quran yang salah. Ayat Quran yang salah. Saya baca, sebab saya tulis buku. Bila kita tulis buku peringatan pada saya dan kita semua. When you write an article, tulis buku, artikel sekalipun bab agama, kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sampai PTS publisher, saya hantar surat komen. Saya hantar surat komen. Ya, ada perdebatan. Saya beri komen. Saya buat voicemail, hantar pada CEO. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi sikit peringatan. Maksudnya hubungan kami itu begitu. Bukan sokong 100% apa publisher nak buat. Saya hantar voicemail. Terus sampaikan pada bos-bos bahawa pendapat Dr. Daniel, setiap buku agama kena ikut metodologi yang betul. Saya melihat dalam setengah buku ialah orang tulis buku ayat Quran, terus dia perkembangkan masuk ayat Quran. Saya nak menegaskan bahawa kalau tengok buku-buku Dr. Daniel yang kerdil, tengok apa saya buat. Saya akan sebut ayat Quran, kemudian selepas itu saya akan tulis. Berkata Imam Ibn Kathir berhubung ayat ini. Artinya saya akan beri tafsiran ayat itu merujuk pada kitab Mu'tabar. Ini Ulul Albab bab 9, surah Ar-Ra'd ayat 19. Berkata Imam Ibn Kathir, berkata Al-Syahid Syed Qutb, berkata Hamka. Lepas itu baru saya perkembangkan dari tafsir itu. Tapi saya lihat setengah buku penerbit tidak begitu. Penulis tulis ayat, dia kembangkan terus. Saya kata adabnya tidak betul. Mereka buat mesyuarat khas. Alhamdulillah, datang maklumat, we agree with you. Okey, bos atas pun setuju. Kemudian saya kata hadis. Hadis ini ada palsu dan sebagainya. Ada ustaz di TV, dia sebar hadis palsu. Mungkin dia tak sedar kot hadis itu hadis palsu. Tapi ada orang buat kajian, ada universiti buat kajian tentang hadis-hadis palsu yang tersebar melalui TV-TV di Malaysia. Ada. Disampaikan pada Tuan Haji Makno. Tuan Haji Makno, penerbit TV3, sampaikan pada saya. Dia kata, memang tersebar hadis palsu melalui program-program agama. Dan dia juga selidik halakah bersama Dr. Daniel. Nak tengok Dr. Daniel ni macam mana. Syukur, halakah terlepas. Tiada hadis palsu. Semua hadis okey. Syukur, Alhamdulillah. Tapi hadis palsu tersebar melalui program agama oleh ustaz dan ustazah. Jadi saya kata pada PTS, please, setiap buku yang ada hadis, you selidik hadis-hadis itu one by one. Baru ini saya jumpa editor, dia setuju. Maka buku Dr. Daniel, jika anda tengok hadisnya, hadis, saya tulis hadis, mereka buat kajian. Hadis yang Dr. Daniel paparkan ini, hadisnya dalam Sahih Bukhari, hadis nombor sekian-sekian, dalam kitab sekian-sekian, dia maklumkan. Jadi kalau hadis itu tak betul, syukurlah yang kita buat tu okey. Tapi kalau tak betul, dia akan beritahu. Hadis ni palsu, buang. Itu PTS. Alhamdulillah, ada kelemahan tapi ada peningkatan. Makin berhati-hati beragama. Tadi bila influencer ni tulis buku, ada ayat Quran yang tak betul. Saya baca, saya baca komen dia, dia kata dia merujuk pada ghostwriter. Cikgu, dia merujuk, dia ambil fakta dari ghostwriter. Rizwan, ghostwriter. Rizwan follow? Ghostwriter tak? Ghostwriter. Penulis hantu. Terjemahan kita lah, penulis hantu. Tapi artinya AI punya cerita lah ni kan. Ada setengah dengan chat GPT, ayat Quran tentang macam soalan cikgu ni type kat chat GPT, Gemini type ayat, saya perlukan ayat Quran berkaitan dengan perceraian, dia bagi. Terus kita percaya. Saya rasa begitulah. Ayat Quran tak boleh buat begitu. Kita bawa kitab Quran, baca word by word. Bila kita tulis, ambil terus dari kitab Ibn Kathir, cek balik terjemahan dia.
Word by word, check balik. You ambil dari ghostwriter. Bukan Ibn Kathir. Bukan Quran yang asal. Ghostwriter. Nama tu pun dah tak apa nak elok dah. Saya ambil ayat Quran dari ghostwriter. Loh, bukan Mushaf Uthmani. Saya ambil ayat ini, hadis ni daripada ChatGPT. Loh, itu bukan sumbernya di iktiraf agama. Be very careful about religion. Jangan, astagfirullah. Jangan semata-mata nak tulis buku kita buat sembrono. Tulis buku okey, tapi jelas maksud, jelas tujuan buku I tulis ni untuk apa. Isi dia kena ada amanah, integriti, word by word, word by word. Sampai sekarang saya dengan PTS, kalau saya hantar buku, dia hantar balik edited. Yang dia edit tu saya baca balik word by word. Saya beritahu mereka, that's what I did. Saya baca balik, tak betul saya hantar balik. Biar makan masa. Dia perbetulkan balik. Editor pun tersilap. Saya kata, saya terjemah ini dari buku asal. You pergi edit apa yang penulis asal tulis. You siapa? Saya marah. You siapa? You siapa ni? Editor, you siapa? You pergi ubah balik tulisan oleh Thomas Carlyle. Ini dia kata, you pergi ubah his words. Saya tulis his words. You ubah, you bukan Thomas Carlyle. You siapa? Oh, mereka semua muka merah. Saya marah. Marah secara baiklah. You siapa? That's not the way to be an editor. Ini peringatan pada penulis lah. Berhati-hati, insya-Allah.